Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agricultural Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Okey, hari ini kita ada satu topik yang saya rasa sangat menarik. Ya, sangat. Kita nak bincangkan satu kajian. Tapi ini bukan kajian biasa-biasa tau. Bukan. Ini kajian, bayangkan, selama 15 tahun. Lama tu. Betul. Dijalankan di sebuah ladang sawit di Sumatera, Indonesia. Indonesia. Wow. Mereka nak tahu satu benda yang nampak mudah tapi sangat penting. Apa dia tu? Apa sebenarnya yang berlaku pada tanah kalau kita letak tandan buah kosong atau TBK secara konsisten tahun demi tahun? Dan saya pasti ramai pendengar kita dah mula fikir. Saya tahu. Mesti terlintas, alah, itu kan di Indonesia. Apa kena-mengena dengan ladang saya kat Malaysia ni? Betul tak? Betul. Dan itu soalan yang paling penting sekali. Jawapannya, ia amat berkaitan. Kenapa tu? Boleh jelaskan sikit? Sebab, senang cerita, keadaan ladang tempat kajian tu dibuat hampir sebiji macam kebanyakan ladang sawit kita di Malaysia. Oh, iya ke? Dari segi apa tu? Iklim? Iklim, ya, sama. Tropika lembap sepanjang tahun. Lepas tu jenis tanah utama kat sana yang dipanggil Inceptisol. Inceptisol. Ya, itu pun antara jenis tanah yang paling banyak kita jumpa kat kawasan sawit kita. Dari Johor sampai ke utara. Jadi apa yang berlaku kat tanah di sana tu? Besar kemungkinan akan berlaku juga pada tanah kita di sini. Jadi ini bukan macam kajian dalam makmal lah ya? Yang guna tanah dalam polybag ke apa? Bukan sama sekali. Ini data dari ladang sebenar, pokok sebenar, direkod teliti selama 1 dekad setengah. Jadi hasilnya sangat kukuh lah kan? Sangat kukuh. Ini bukan teori. Jadi apa yang kita nak bincang hari ini, anda boleh guna dengan penuh keyakinan. Okey, jom kita terus masuk ke isinya. Sebagai pekebun, apa perkara pertama yang kita akan nampak atau rasa berubah pada tanah kita bila kita mula amalkan penggunaan TBK ni? Kesan fizikal yang paling ketara sekali. Yang tu. Yang paling awal anda akan perasan, ialah struktur tanah itu sendiri. Tanah akan jadi lebih gembur. Gembur, maksudnya kurang padat lah ya? Betul. Kajian ni mendapati tanah yang ada TBK ni, dia punya bulk density tu lebih rendah. Kurang padat. Bayangkan macam mana tu? Kira macam tanah biasa yang keras tu macam jalan tar, padat. Tapi tanah yang ada TBK ni, dia lebih macam cake span. Oh, ada ruang-ruang udara. Banyak ruang. Jadi akar pokok tu lebih senang nak berjalan cari makan dan air tak tersekat-sekat. Ini mesti bagus untuk pertumbuhan pokok kan? Terutamanya pokok muda. Tepat sekali. Akar yang sihat, pokok pun sihat. Dan bila sebut pasal struktur tanah ni, ada satu lagi faedah besar. Apa dia? Terutamanya bila kita berdepan dengan musim tengkujuh kat Malaysia ni. Hakisan. Ini masalah besar ni. Lagi-lagi ladang kat kawasan bukit. Hujan lebat sikit, habis tanah atas lari. Baja pun ikut hanyut sekali. Betul, membazir je. Kajian ni menunjukkan TBK ni dia tingkatkan kestabilan tanah dengan sangat berkesan. Macam mana tu? Bayangkan butiran tanah tu dipegang bersama oleh satu gam semula jadi dari bahan organik TBK yang mereput tu. Oh, jadi tanah tu tak mudah pecah lah bila kena hujan lebat. Ya, dia kekal di tempatnya. Jadi, kita selamatkan tanah subur dan kita selamatkan duit baja kita. Okey, itu cerita musim hujan. Kalau tiba musim kemarau yang kering kontang tu pula, macam mana? Tanah kan selalu jadi keras merekah. Pokok pun nampak stres, pelepah terkulai. Betul. Di sinilah TBK mainkan peranan dia sebagai span gergasi. Span? Ya, dia ada keupayaan yang luar biasa untuk serap dan simpan air. Bila kita letak TBK antara barisan pokok, ia macam satu lapisan yang perangkap kelembapan. Jadi air hujan tu tak terus hilang lah ya? Tak, dia simpan. Jadi masa musim kemarau, simpanan air inilah yang tolong pokok tu bertahan. Kurang stres. Saya pernah nampak beza dia, memang ketara. Ini penting sangat. Kurang stres, hasil lebih stabil. Okey, sekarang isu lain yang selalu pekebun risau, tanah masam. pH tanah rendah. Ya, bertahun-tahun guna baja kimia, pH turun. Lepas tu kena keluar duit lagi beli kapur. TBK boleh bantu ke? Boleh. Dan ini salah satu penemuan jangka panjang yang paling bernilai. Selepas 15 tahun, plot yang ada TBK, secara konsisten, pH tanah dia lebih tinggi. Maksudnya kurang asid lah. Ya, kurang berasid. TBK yang mereput tu,
dia tolong neutralkan keasidan tanah secara perlahan-lahan. Ini bukan setakat bagus untuk tanah, tapi bagus untuk poket kita juga kan? Tepat sekali. Sebabnya macam ni. Macam mana tu? Dalam tanah yang terlalu masam, banyak nutrien penting macam fosforus, kalium, semua tu terikat. Terikat? Maksudnya pokok tak boleh ambil? Betul, akar tak boleh serap. Jadi kita tabur baja mahal-mahal tapi banyak yang terbazir. Rugilah macam tu. Sangat rugi. Jadi bila TBK ni baiki pH tanah, dia macam buka kunci nutrien tu. Pokok boleh guna baja kita dengan lebih cekap. Jimat duit. Baiklah. Ini bahagian yang saya rasa paling menarik. Dan mungkin ramai yang tak sedar. Yang ini memang menarik. Kita dah cakap pasal tanah, struktur, air, pH. Sekarang, kita cakap pasal hidupan kat dalam tanah tu. Kaki tangan percuma kita. Apa penemuan paling menakjubkan tu? Ledakan populasi hama pengurai atau detritivore mites. Hama? Dengar macam menakutkan. Ini bukan perosak ke? Bukan. Kena jelas kat sini. Ini bukan hama yang makan daun atau buah. Ini geng kita, rakan kongsi ladang. Okey. Apa kerja geng baik ni? Bayangkan berjuta-juta pekerja mikro yang kita tak nampak. Kerja diorang kunyah dan urai cibisan-cibisan TBK tu. Setiap hari? Setiap hari. Melalui proses ni, diorang lepaskan nutrien penting, terutamanya kalium, secara perlahan-lahan betul-betul kat akar pokok. Macam sistem fertigasi semula jadilah ya? Paling efisien. Bagi nutrien sikit-sikit tapi berterusan. Ikut keperluan pokok. Jadi, kita bukan saja letak makanan untuk pokok. Kita sebenarnya sedang bina dan bagi makan kepada satu kilang baja hidup. Betul. Kilang ni pula yang proses TBK dan bagi makan pada pokok. Satu rantaian yang sangat bijak. Kita beralih daripada sekadar memberi makan pokok kepada memberi makan tanah. Tepat. Dan tanah yang sihat dan hidup inilah yang akan jaga pokok anda. Dan bukan hama je. Kajian ni juga dapati aktiviti mikro pun meningkat mendadak. Jadi keseluruhan ekosistem bawah tanah tu jadi lebih aktif lah. Lebih sihat, lebih bertenaga. Kitaran nutrien jadi lebih pantas. Saya ada terbaca satu penemuan yang agak mengejutkan dalam kajian ni. Pasal cacing tanah. Ya. Yang itu pun menarik. Selalunya kita fikir cacing tanah ni bagus kan? Gemburkan tanah. Tapi kajian ni jumpa sesuatu yang berbeza sikit. Betul. Kajian ni dapati biogesim atau jumlah berat satu spesies cacing tanah invasif, nama dia Pontoscolex correcturus, sebenarnya berkurang. Berkurang? Kenapa pula? Spesies cacing ni, dalam sesetengah keadaan, dia boleh bagi kesan negatif. Dia boleh padatkan lapisan tanah di bawah permukaan. Oh, jadi bila jumlah dia berkurang tu sebenarnya satu petanda baik lah. Kemungkinan besar ya. Ia mungkin isyarat yang TBK ni sedang wujudkan satu persekitaran yang lebih seimbang, yang lebih sesuai untuk hidupan tanah asli kita yang lebih berfaedah. Macam memulihkan kembali ekologi asal tanah tu. Lebih kurang macam itulah. Semua faedah ni memang hebat, tapi saya tahu apa yang semua pekebun sedang fikirkan sekarang. Soalan paling penting. Berapa banyak nak kena letak ni? Berapa tan? Selalunya kita fikir, lagi banyak lagi bagus. Kalau 30 tan dah bagus, 90 tan mesti lagi hebat kan? Ya, itu logik biasa kita. Tapi kajian ini ada satu kejutan besar untuk kita. Okey, ceritakan. Penyezidik uji 3 kadar berbeza. Pertama, kadar rendah pada 30 tan metrik sehektar setahun. Ini kira amalan standard industri lah. Okey, 30 tan. Lepas tu, mereka gandakan. Kadar sederhana 60 tan. Dan 3 kali ganda kadar tinggi 90 tan. Dan apa keputusannya? Adakah plot 90 tan tu hasilnya 3 kali ganda lebih baik? Inilah kejutannya. Jawapannya, tidak. Ya ke? Biar betul. Betul. Untuk kebanyakan faedah teras yang kita dah bincang tadi, pH tanah, kestabilan tanah, aktiviti mikrob, kadar penggunaan rendah iaitu 30 tan tu dah bagi hasil yang sama baiknya dengan kadar sederhana dan tinggi. Tunggu sekejap. Jadi kalau kita susah payah angkut dan letak TBK 3 kali ganda lebih banyak pun, kesan positif utama pada kesihatan tanah tu lebih kurang sama saja? Sama saja. Ini berita paling penting untuk bajet ladang ni. Tepat sekali. Kesimpulannya sangat jelas. Lebih banyak tidak semestinya lebih baik. Jadi tak perlu membazir duit untuk angkut banyak-banyak lah. Tak perlu. Memang ada beberapa perkara macam keupayaan simpan air yang naik sikit dengan kadar lebih tinggi. Tapi untuk faedah asas yang pulihkan tanah,
kadar standard tu dah lebih dari cukup. Okey, dah banyak maklumat penting kita bincangkan. Kalau kita nak rumuskan jadi 2 tindakan paling utama yang pekebun boleh buat esok pagi, apakah nasihatnya? Nasihat pertama yang paling asas. Jadikan TBK satu keutamaan. Jangan pandang sebelah mata lah. Betul. Kalau selama ni banyak harap pada baji kimia, anggap TBK ni macam sisa, kajian 15 tahun ni bukti paling kukuh untuk kita ubah pandangan tu. Anggap ia sebagai satu pelaburan jangka panjang. Tepat. Pelaburan untuk membina semula kilang kesuburan tanah kita. Okey, itu yang pertama. Nasihat kedua pula. Nasihat kedua, guna pada kadar yang betul dan cekap. Jangan membazir. Jangan. Ikut saja kadar industri, sekitar 30 tan metrik sehektar setahun, anda akan dapat hampir semua faedah kesihatan tanah tanpa belanja lebih-lebih. Apa yang lebih penting? Yang lebih penting daripada kuantiti melampau ialah liputan yang sekata. Sebar dengan baik di antara barisan pokok. Jangan longgok satu tempat saja. Jadi, rumusan mudahnya. Nombor 1, jangan abaikan TBK. Nombor 2, jangan terlebih guna TBK. Amalkan secara konsisten dan cekap. Nasihat yang sangat jelas. Sebelum kita akhiri, kami nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk direnungkan. Ya. Kajian ni jelas tunjuk macam mana TBK jadi makanan untuk ekosistem dalam tanah yang seterusnya bekerja untuk suburkan tanah anda. Ia ubah cara kita pandang sisa ladang. Bukan sampah, tapi sumber kehidupan untuk tanah. Betul. Jadi, persoalannya untuk anda fikirkan ialah, selain TBK, apakah sisa lain di ladang anda yang mungkin boleh menjadi makanan untuk tingkatkan lagi kesihatan tanah pada masa hadapan? Mungkin pelepah yang dicantas. Atau sisa rumpai. Sesuatu untuk kita terokai bersama. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di Crop Drive AI untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.